Pun capsicum berwarna merah, bawang besar, kemudian kita perlukan bawang putih, halia, lada hitam, lepas tu kita perlukan oyster sauce dan juga light soya sauce. Dan sekejap lagi untuk pekatkan kuah tu kita kena letak tepung jagung. Untuk menu ni senang, semua potong-potong je. Oh, okey. Dia boleh tambah. Dia tolong potong-potong So Di, kalau balik KL nanti apa ni pertama sekali yang Di nak buat? Dia nak pergi makan buffet. Wah, nak makan buffet, kaki makan juga Dia makan buffet. Ini buat buffet. Nak macam apa bermacam-macam lauk dekat atas tu kan? Nak rasa macam banyak pilihan makanan kat sini. Biasanya dimasak 1 atau 2 lauk je. Ini tak nak makan nasi lemak. Dia buat je nasi lemak Tapi lain lah. Barang-barang dia tu tak mencukupi lah. Cuma tak sama macam ni. Tak sama kan? Tapi sekurang-kurangnya ada juga barang-barang kat sini. Itu yang kita orang kalau nak masak, barang-barang semua separuh memang beli kat sini. Senang lah dapat. Kat sini cuaca dia unpredictable lah. Tadi pagi pun dia dah panas. Ini tadi kat luar ni habis main gitar sebelum dia datang. Dia nyanyi-nyanyi buat musical. Lepas tu tengok angin dia sejuk pula. Aduh, tak lah. Saya penat lah. Itu bila cakap bela sini ke? Tolonglah. Lepas tu kat sini memang kecoh bunyi siren sana sini. Kuat sangat siren kat sini. Dekat rumah awak pun sama juga? Sama-sama. Sebab kita punya level tak tinggi sangat. Sebab boleh dengar. Boleh dengar. Ya, pukul pagi-pagi kan? Kita ada siren. Kadang-kadang dia bawa kereta. Ya. Kita masukkan black pepper dalam. Asal lagi ni. Banyak orang yang pernah menyakiti hati kita. Okey, sekarang Abi panaskan minyak. Okey, boleh masukkan bawang dan juga halia, okey? Kita masak dulu, kasih dia lembut dah masak. Nampak macam mak masak kanak dia Alah, sabar lah mak. Lepas ni kita dah boleh makan dah. Awak nak buat air apa untuk saya? Kita ada itu. Hari-hari kita punya. Ada jus tak? Jus ke? Jus. Sejak awal lah. Okey, kita masukkan daging. Okey, kita nak masukkan ni. Masukkan soya sauce. Kemudian masukkan oyster sauce. Lalu kita masukkan black pepper. Saya cornstarch, tepung jagung kat saya. Itu dia pun nama mana? Dua ambil otak sana, jom. Okey, dah. Tengok dia. Tepuk-tepuk itu. Masuk semua. Ya, sikit lagi. Proses. Kasih capsicum selembut sikit. Boleh tutup api dah. Siap. Ini sebenarnya tak salah tinggal di mana. Ini siapa? Okey, dah siap dah. Awak tolong saya ambil daun bawang, boleh tolong potong-potong? Okey, boleh. Ni kalau makan nasi itu adik sedap ni.
siap dah daging black pepper. Dalam masak saya sendiri New York dah pun siap. Menu yang pertama, ayam goreng honey mustard. Yang kedua, daging lada hitam. Yes, kita percaya. Awak tolong saya, terima kasih. Sama. Lepas tu saya nak cakap terima kasih banyak Di, sebab awak jadi teman saya, jadi tetamu. Saya tahu awak jalan punya jauh nak datang sini. Itu effort tau. Tak pada ni seronok sangat datang sini. Spend masa dengan Bel, belajar masak lauk baru. Dia tak pernah masak ni. Ya, tak benar? Pernah. Okey. So, thank you. Sama-sama berterima kasih kita. Kejap lagi kita ada bonding moment. Makan sama-sama buka puasa. Jadi disebabkan Di datang sini, Abi ada hadiah untuk Di. Wow. Suka lihat wanita Surprise. memang suka surprise. Bila masak sana sini nak bagi surprise kat saya? Okay, Di, this is for you. Nampak masak saya sini New York. Jadi kalau awak masak, awak boleh ingatkan kami dekat sini. Thank you, Abel. Cantik sangat. Welcome. Simpan tau. Of course. Thank you again. Selamat menyambut Hari Raya tak lama lagi. Oh, very soon. Yes. Okey, dan anda juga dekat rumah, terima kasih banyak-banyak sebab tengok Abil. Dah tengok Abil masak, dah tengok pergi pasar semua. Ni, jangan tengok saja. Cuba. Takkanlah kita masak nak suruh awak tukang warna liur kan? Jangan lupa tag Abil. Lepas tu letak hashtag masak sana sini New York. Kita jumpa pada episod seterusnya.